Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorrunner Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah tentang satu jenama produk motosikal ataupun aksesori motosikal buatan Malaysia, iaitu jenama RCB. Jadi aku akan kongsikan dengan korang secara ringkas daripada mana datangnya jenama RCB ni dan sedikit perkara yang berkaitan dengan jenama RCB ni lah. Jenama RCB ni sekarang dah di mata dunia guys. Motosikal daripada MotoGP pun dah guna produk RCB ni. Jadi memang terjamin lah produk-produk RCB ni memang berkualiti guys. Jadi kalau kata korang nak tahu lebih lanjut, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Sebelum video ni mula, mana yang belum solat tu pergi solat dulu guys. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu. Okey guys, pada tahun 1995, Menka Autopart Trading Sdn Bhd ataupun sekarang dikenali sebagai MKA Group mula ditubuhkan. Pada awalnya, Menka Autopart Trading Sdn Bhd adalah sebagai pengimport dan distributor spare part dan aksesori motosikal di Malaysia. Antara syarikat pengimport aksesori dan spare part motosikal terbesar kat Malaysia masa tu guys. Disebabkan banyak permintaan untuk produk motosikal berkualiti tinggi dan stylo masa tu, menyebabkan terciptanya jenama Racing Boy. Sebenarnya pada awal jenama Racing Boy ni agak hamba juga dia punya sambutan. Sebab apa? Kalau kata dulu korang pakai sport rim Racing Boy lah katakan kan, memang kena bahan guys. Pada zaman tu lah. Masa mula-mula aku main motor dulu pun, bila pakai Racing Boy punya sport rim ni, time tu aku pakai Yamaha Sport lagi guys. Jadi aku pakai sport rim Racing Boy ni dekat belakang je guys motor aku. Nanti aku tunjuk korang gambar contoh bukan gambar contoh, memang gambar motor aku masa tu lah. Depan aku pakai rim jejari biasa lah, tapi guna alloy. Rim alloy kat depan. Jadi rim Racing Boy tu kat belakang je guys. Sebab apa? Kena kutuk guys masa tu. Jadi aku tak tahulah kenapa kan. Sebenarnya barang Racing Boy ni daripada dulu memang berkualiti guys. Kenapa aku cakap dekat korang produk Racing Boy ni berkualiti guys? Memang produk Racing Boy ni diuji faktor ketahanan dan kualiti, menyebabkan Racing Boy jadi pengeluar produk motosikal terbesar di Malaysia ketika itu. Memang masa tu tak banyak saingan macam sekarang. Sekarang macam-macam jenama ada guys untuk barang aksesori motosikal ni. Memang banyak jenama-jenama lain lah sekarang. Masa tu Racing Boy ni antara jenama yang pertama atau jenama terawal buatan Malaysia mengeluarkan produk-produk aksesori dan juga spare part motosikal. Jadi bila barang Racing Boy ni dah banyak terjual dan orang tengok pun memang dia punya sale memang banyak kan. Jadi barang pun berkualiti, mulalah ada clone ataupun tiruan guys. Bila banyaknya yang tiruan ni, mestilah tak berkualiti. Nak dibandingkan dengan Racing Boy yang original. Jadi disebabkan produk-produk yang tak ori ni ataupun tiruan ni, pengguna hilang kepercayaan pada brand Racing Boy itu sendiri guys. Jadi pada 2013, Racing Boy di rebranding semula sebagai RCB. Dan bila namanya bertukar sebagai RCB guys, zaman BBNU ni baru nak start main motor. Jadi dia akan kenal jenamanya sebagai RCB. Bila kita cakap Racing Boy,
dia orang tak berapa tahu guys. Yang dia tahu RCB. Sebenarnya RCB tu panjangnya adalah Racing Boy. Dan macam mana kita nak yakin pada produk-produk daripada RCB ataupun Racing Boy ni memang daripada zaman dia Racing Boy lagi sampailah dah jadi RCB ni, memang kita boleh nampak produk dia banyak dipakai dalam kejohanan Capri guys. Tak kira lah daripada sport rim ke, dia punya suspension ataupun barang-barang lain, macam brake lever, brake disc, disc dia punya pump brake kan, master pump, memang banyak guna dalam Capri. Dan juga sekarang sampai MotoGP pun pakai guys produk-produk RCB ni. Ini salah satu produk buatan Malaysia yang sekarang berada di mata dunia guys. Korang bayangkan MotoGP tu perlombaan motosikal nombor 1 dalam dunia guys, paling besar. Boleh moto-moto dalam MotoGP tu guna produk daripada RCB. Dan juga memang dia orang R&D sendiri untuk RCB guys. R&D. Jadi RCB memang R&D produk-produk yang digunakan dalam MotoGP tu memang sesuai lah untuk MotoGP punya spec. Jadi dia punya kualiti tu memang tak disangkal lagi lah. Memang berkualiti sampai negara luar boleh pakai. Takkan kita dalam Malaysia kita tak nak support produk negara kita sendiri guys. Jadi kalau kata korang berminat untuk tahu produk-produk lain buatan Malaysia untuk barang motosikal ni, spare part ataupun aksesori, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Kalau kata kau nak tahu jenama-jenama lain. Macam sebelum ni aku ada cerita tentang Faito. Aku letak link dia dekat atas. Jenama Faito ni dia dah lama senyap. Jadi walaupun dia dah lama senyap, dia tak masuk dalam Capri ke apa kan, dia punya iklan-iklan dia dah kurang. Macam sekarang dia dah ada dekat TikTok guys. Korang boleh cari Faito Malaysia guys. Jadi ada jenama-jenama lagi yang daripada Malaysia juga. Kalau kata kau nak tahu ataupun kau ada pengalaman dengan produk-produk yang daripada Racing Boy ataupun RCB ni, kalau otai-otai dia akan tahulah produk-produk Racing Boy ni macam mana pergi dia. Jadi boleh komen di ruangan komen di bawah guys, kongsikan pengalaman korang. Dan juga pada yang BBNU tadi tu, kalau kata korang tak tahu, inilah sedikit yang aku dapat kongsikan pada korang. Macam dari awal tadi aku cerita, aku bagi tahu MKA Group. MKA Group ni dia ada banyak jenama jugalah di bawahnya. Seperti salah satunya adalah Umar Racing guys. Jadi untuk video seterusnya kita jumpa lagi. Jadi itu saja yang aku dapat kongsikan secara ringkas dengan korang dalam video hari ni. Okey guys, jadi itulah dia sedikit tentang jenama RCB yang dapat aku kongsikan lah. Sebab apa, memang jenama RCB ni tak banyak video-video dekat YT ni yang bahas tentang jenama RCB ni guys. Jadi itu saja yang aku dapat kongsikan dalam video kali ni. Kalau kata korang ada pendapat tentang jenama RCB ni, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Rimau, harimau Maya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau, harimau Maya.